Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Rakan-rakan, bayangkan setiap hari begitu banyak makanan yang masih elok dibuang, sedangkan ada orang lain yang tidur dalam kelaparan. Jadi, hari ini kami mewakili SMK Bandar Baru Sintok Kedah akan berkongsi tentang misi selamatkan makanan, selamatkan bumi dengan tagline kurangkan pembaziran, ceriakan kehidupan. Projek kami yang bertajuk Selamatkan Makanan, Selamatkan Bumi ini merujuk kepada satu inisiatif perkongsian makanan komuniti yang bertujuan untuk mengalihkan makanan berlebihan yang masih dimakan kepada golongan yang memerlukan. Melalui inisiatif ini, kami menyasarkan dua matlamat utama. Pertama, mengurangkan jumlah sisa makanan yang berakhir di tapak perubusan sampah. Kedua, memastikan golongan rentetan khususnya keluarga berkedudukan rendah atau B40 memperoleh akses kepada makanan yang mencukupi dan berkhasiat. Dengan itu, projek ini menyentuh aspek kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan sosial secara serentak, selaras dengan aspirasi matlamat pembangunan mampan SDG khususnya SDG 2, SDG 12 dan SDG 13. Rakan-rakan, hari ini kita berhadapan dengan tiga isu besar. Isu yang pertama adalah isu pembaziran makanan yang berada tahap yang kritikal dan membimbangkan. Kedua, masih ramai golongan yang berpendapatan rendah yang berhadapan dengan kekurangan akses kepada makanan. Lebih-lebih lagi, makanan yang berkhasiat. Selain memberi kesan pada aspek sosial, isu ini turut menyumbang kepada kemerosotan alam sekitar. Tahukah rakan-rakan, sisa makanan yang dibuang ke tapak pelupusan menghasilkan gas metana, iaitu gas rumah hijau yang akan mencemarkan udara dan menyumbang kepada pemanasan global. Isu-isu ini memberi kesan bukan sahaja kepada manusia, malah juga kepada bumi kita. Bagi menyokong permasalahan ini, mari kita lihat beberapa fakta penting. Sedarakah kita Malaysia menghasilkan kira-kira 8.3 juta tan sisa makanan setahun dan dianggarkan sebanyak 17,000 tan sisa makanan dibuang setiap hari. Dengan hampir 24% atau lebih kurang 4,000 tan masih boleh dimakan. Dari segi kos pula, setiap isi rumah di Malaysia membazirkan sekitar RM210 sebulan atau lebih RM2,600 setahun hanya untuk makanan yang dibuang. Jadi, kita boleh lihat betapa seriusnya isu pembaziran ini bukan sahaja dari segi jumlah, malah kesannya kepada ekonomi dan masyarakat. Sementara itu, laporan tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2024 mendapati bahawa 8.6% orang dewasa mengalami masalah ketidakjaminan makanan pada tahap sederhana hingga serius. Dan kalangan warga emas, peratusan ini berada pada kadar 6.2%. Data ini membuktikan bahawa walaupun Malaysia sebuah negara yang bangun, masih ada segmen masyarakat yang berdepan masalah ketidakcukupan makanan. Hal ini menunjukkan bahawa isu ketidakjaminan makanan masih nyata di Malaysia, terutama dalam kalangan golongan dewasa dan masyarakat luar bandar. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana projek Selamatkan Makanan, Selamatkan Bumi ini berkait rapat dengan Matlamat Pembangunan Lestari iaitu SDG, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk dicapai menjelang 2030. Pertama, projek ini berkait rapat dengan SDG 2 iaitu tiada kelaparan, di mana matlamat ini memberi fokus kepada usaha menghapuskan kelaparan melalui inisiatif menyediakan akses makanan yang mencukupi kepada golongan rentan. Dengan cara ini, makanan berlebihan yang sebelum ini dibuang dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Yang kedua adalah matlamat SDG 12, pengeluaran dan penggunaan bertanggungjawab. Melalui projek ini, kita dapat mengurangkan pembaziran makanan dengan mengalihkan makanan berlebihan yang masih elok kepada mereka yang memerlukan. Selain itu, kita juga memastikan semua makanan digunakan secara optimum dan tidak dibazirkan begitu saja. Seterusnya adalah matlamat SDG 13 iaitu tindakan terhadap perubahan iklim. Apabila kita berjaya mengurangkan sisa makanan yang dibuang ke tapak pelupusan, ia secara langsung dapat mengurangkan pelepasan gas metana. Gas metana ini sangat berbahaya kerana ia menyumbang kepada pemanasan global. Jadi, dengan mengurangkan pembaziran makanan, kita sebenarnya membantu melindungi bumi daripada kesan perubahan iklim yang semakin teruk. Bagi menerangi isu ini, projek kami mencadangkan penubuhan platform perkongsian makanan komuniti yang menggabungkan aplikasi mudah alih dengan pusat komuniti sebagai hak pengumpulan. Penyumbang makanan terdiri daripada restoran, pasaraya, hotel, kantin dan individu yang mempunyai lebihan makanan. Makanan ini akan direkodkan dalam aplikasi dan kemudiannya boleh ditebus oleh golongan sasar seperti NGO, keluarga B40 atau penduduk projek perumahan rakyat. Cadangan ini mengambil satu inspirasi daripada satu inisiatif yang dilaksanakan di United Kingdom. Di UK, terdapat aplikasi OLIO yang disebut sebagai Olio, iaitu aplikasi perkongsian makanan antara komuniti. Melalui aplikasi ini, sesiapa sahaja boleh berkongsi lebihan makanan dengan jiran atau komuniti terdekat. Bagi memastikan kelancaran inisiatif yang dirancang, cadangan kedua kami adalah melaksanakan sistem penjadualan dan logistik sukarelawan untuk mengutip dan menggagalkan makanan. Kami mengambil inspirasi daripada Food Rescue US, iaitu sebuah organisasi yang berjaya mengurangkan kelaparan dan pembaziran makanan melalui sistem digital. Kami cadangkan pembangunan aplikasi tempatan dengan 3 modul utama. Pertama, modul perdema, di mana penyumbang seperti restoran atau pasaraya boleh masukkan info tentang lebihan makanan mereka. Kedua, modul sukarelawan, membolehkan sukarelawan memilih jadual kutipan makanan secara fleksibel mengikut masa lapang mereka.
Dan ketiga, modul penerima di mana NGO atau keluarga B40 boleh mendaftar untuk menerima makanan yang diagihkan. Dengan sistem ini, lebihan makanan boleh diselamatkan dan diagihkan secara lebih tersusun. Selaras dengan moto, Rescue Food Anytime, Anywhere. Selain aspek pengagihan, projek ini juga menekankan komponen pendidikan melalui kempen sifar pembaziran makanan di sekolah dan memberikan pendidikan kepada pelajar mengenai pengurusan makanan dan pembaziran serta program kesedaran kepada komuniti mengenai keburukan pembaziran. Projek ini dijangka memberi impak besar dalam pelbagai aspek. Pertama sekali adalah dari sudut sosial, di mana projek ini akan membantu ramai keluarga kurang berkemampuan untuk mendapatkan makanan yang cukup dan berkhasiat. Makanan yang sepatutnya dibuang boleh dimanfaatkan oleh mereka yang benar-benar memerlukan. Kedua adalah impak kepada alam sekitar. Apabila makanan berlebihan tidak dibuang ke tapak pelupusan, pencemaran dapat dikurangkan. Ini termaksudlah mengurangkan gas metana yang berbahaya kepada bumi. Dengan cara ini, projek ini dapat membantu melindungi alam sekitar dan mengurangkan kesan perubahan iklim. Impak ketiga adalah dari sudut ekonomi. Projek ini dijangka dapat membantu mengurangkan kos pelupusan sampah dan pada masa yang sama menjimatkan perbelanjaan keluarga yang menerima bantuan makanan. Dan akhir sekali adalah dari aspek pendidikan, di mana masyarakat terutamanya pelajar akan dididik tentang pentingnya mengelakkan pembaziran makanan. Mereka juga akan belajar cara menghargai makanan dan mengamalkan gaya hidup lebih lestari. Kesimpulannya, projek Selamatkan Makanan, Selamatkan Bumi merupakan satu usaha komprehensif yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar selari dengan maklumat SDG 2, 12 dan 13 serta berpotensi memberi impak yang besar kepada masyarakat dan negara. Akhir sekali, ingat tagline kita, hentikan pembaziran, ceriakan kehidupan. Sekian, terima kasih.